So pagi ni kita nak keluarkan ayam-ayam dari reban Tu ayam ni semua dah reban tu dah berkokok bising-bising. Nak keluar tu. Okay, kita buka pintu dia. Ni tengah hujan tau sekarang ni, ayam ni sejuk-sejuk ni. Keluar cepat. Okay. Ni ayam ni pagi-pagi Ayam ni semua kesejukan lagi, masih bergantung-gantung atas pokok, malas nak keluar. Tengok tu. Pagi-pagi dah nak gaduh dah. Tahan apa? Ni pula waktu dah tengah hari sikit. Ayamnya suka berjemur, mandi-mandi dalam tanah, menggesel-geselkan badan. Berendam. Tengok tu ayamnya. Tu ayam macam lari-lari. Tahan apa? Sebab orang kejar kot dia. Ni kan bagus. Ni ayamnya pun suka makan. Dia manja tau, suka makan orang bagi. Bagi berry dia suka. Ni ayam-ayam kita makan setiap hari, dia makan nasi dan sisa-sisa organik, sampah-sampah. Tu pun ada tu tengah makan nasi. Keren. Rem ada lagi. Sekejap lagi kita interview lah beberapa ekor ayam. Sekarang kita biar dia orang makan dulu. Sekejap lagi kita interview satu-satu. Rod. Dan dia adalah ayamku. Ayaman. Dan dia baik. Dan ini kawannya, Bagok. Dan Bagok ini dia agak ganas kerana dia matuk-matuk. Okey, sekarang kita nak interview satu ayam paling besar. Paling ayam gajah ayam gajah. Ni ayam paling besar ayam paling gemuk. Ayam paling gemuk, ayam paling jalan terkedek-kedek, paling banyak makan. Banyak-banyak fat fasting. Banyak-banyak fat, paling kotor. Diamlah kau. Tak kacau kau pun. Di belakang tu ada ayam kacau. Ni jengger besar. Yelah. Teng. Tuh, dia manja dah sekarang. Lepas pun dia biar je. Ayo berdiri. Ayo. Dia nampak muka dia satu dia duduk diam. Ayam yang paling gemuk. Besar Jom dia lari terkedek-kedek. Jom dia lari terkedek-kedek bukan. Okay, ni interview kedua kita. Nak pegang Wak Ubi yang baik sikit, tak tahu baik ke sangat. Duduk. Tuam. Please duduk. Ni kat bawah dia. Bagus. Duduk. Please sit down. Duduk. Okay. Bagus. Ni Wak Ubi nama dia. Dia ada luka sikit sini. Tembolok dia kosong. So dia tak makan pagi lagi, dia IF. Lepas tulang. Ni mana dia? Macam dia dah ada putih sikit. Ada putih sikit je. Bagus tau. Nak lari? Ni ayamnya. Jadi itulah kita punya review daripada ayam-ayam kita yang sihat-sihat dan gemuk-gemuk ya. Alhamdulillah.